saya kadang-kadang pergi suka masuk kat pekan-pekan, masuk lorong-lorong kampung-kampung kan, tu berlubang macam mana kondisi dia, lompat sana lompat sini. So selamatlah kan. Assalamualaikum, saya Malik Marvin. Ini kereta saya, Nissan X-Trail T30 2.0. Jadi saya beli kereta ni dari tahun 2022. Okey, masa tu beli dengan Uncle Cina lah. Masa tu harga dia 20 something lah. Okay. Mileage dia pun rendah juga, 120,000 something sebab Uncle tu bawa pergi pasar je. So saya beli ni sebenarnya untuk kereta family kan. Lepas tu dah tak ada dah family, tak nak dah, saya pun buatlah macam ni. So ini konsep saya adalah rally overland. Rally overland lah, dia nampak rally, dia nampak overland sekali. Saya minat kereta-kereta Dakar, rally Dakar, dua-dua konsep tu saya suka. Jadi kebanyakan kereta Dakar tu dia macam SUV ada, sedan ada, so saya tirulah konsep dia. So kereta ni saya siap dalam lebih kurang 4 ke 5 tahun jugalah, sebab nak cari spare part dia, aksesoris dia. Spare part banyak, tapi aksesoris dia sikit. Jadi inilah hasil dia guys, rally overland Nissan X-Trail. Okey, yang pertama sekali saya buat masa tu, bar ni. Bar ni saya beli dekat Hafkat lah kan. Jadi dulu datang dia memang hitam, tapi kan di sini dia silver. Itu original dia, silver. Tapi saya dia kasih color dia warna hitam kan. Second tu saya buat eyelip. So eyelip ni dia custom. Material dia PU saya rasa. Jadi ini material PU. So saya touch up warna putih juga. Okay, lampu masih ori. Kiri kanan masih Nissan. Okay, lepas tu kalau boleh nampak kat bawah ni ada besi bar. Bar tu susah juga nak cari, warna merah. Kan, dia material dia besi keras. Okay. Lepas tu spotlight ni. Ni spotlight Shopee lah kan. Tapi cover ni saya beli kat Indonesia. Kalau korang berminat kena cari kat Shopee lah, saya tak tahu kat mana. Tapi kalau minat PM ada link. Stiker ni 95. 95 ni maksud dia tahun saya lah, 1995. Okey, lepas tu ni Nissan. Ini konsep Jepun sikit lah. Kereta-kereta racing kan dia akan nak kontrakan color dia. So saya pilih merah. Sebab putih merah dia akan kontra. So atas tu letak Nissan lah. Takkan nak letak awak. So untuk modifikasi dari tepi ni guys. So kita start dari sini. So ini fender ni kebanyakan kereta kan dia besi tau. Tapi yang ini plastik. Korang boleh dengar. Ini plastik. Okay, kalau tekan dia tenggelam. So jangan nak lepak kat sini, koyak nanti member. Okay, so ni rim besi. Ini rim kalau tak silap dari Exora. Okay, so kompo motif ni dia saya tiru Evo. So dia bukan macam ni stiker je. Yang original dia mahal lah. Okay, so ini 16 inci 6.5 JJ. Offset dia saya tak ingat lah. So ini tayar BF Goodrich 225, 75, 16. So dia punya suspension masih original. Masih original Nissan. So saya hanya cuma tambah lift up. Lift up dari Indonesia sebanyak 2 inci. So dalam dia ada spacer. Lebih kurang 28mm lah untuk kejar fender dengan tayar. Supaya dia rapat lah. Kalau tak dia akan ke dalam. Dia akan macam perempuan angkat skirt. So buruk. So dekat sini ada stiker, of course, tahun saya 95, okay, zaman dinosaur. So sini ada BF Goodrich, dia tak sponsor. Castrol tak sponsor. Rakan Muda pun tak sponsor. Minta Rakan Muda tak dapat. Tak apa. So sini ada Nissan tak sponsor. Sorry. Ini roof rack dari Shopee. Panjang dia 1.6 meter, lebar saya tak tahu. Ni kuat lah. Okay, so sebelah dia ada awning. Panjang dia pun lebih kurang 1.6 juga panjang dia. Kat sebelah sana lah. Okay. So kat sini ada nama saya dengan wife saya, Malik Syasha. Ini darah Opos lah. Acah-acah rally lah, overland kan. Inilah. Okay, Coleman of course pernah sponsor dulu. Belakang ni macam ni, stiker-stiker rojak punya. Inilah dia. Untuk modifikasi belakang ni,
Saya buat mak flap belakang ni. Ni brand Jaos. Ni original Jaos. Ni dapat dekat Halfcut Jepun lah. So lampu dia masih original. Tak ada buat apa-apa. Masih Nissan. Spoiler dia masih original. Ni spoiler original. Cuma saya membuatkan dia nampak rugged, nampak rally overland tu cuma hanya stiker. So, dekat bawah ni ada BF Goodrich. Tapi dia tak sponsor. Tayar saya pakai. Okay. So Coleman. Coleman saya pernah buat dengan Coleman. Saya pernah collaborate. So not for sale ni, not for sale on the way. Kita orang akan collaborate dengan dia. Okay. So dekat sini ada stiker sikit lah. Moon. Ini stiker ori mahal tau ni. Berapa? 30 kot? 40 ke? Dekat Arrow Speed. Ni. Original. So di sini ada stiker livery, nampak rally overland lah. Itu saja. So yang lain-lain semua original. Jadi inilah dia punya dalam guys. Okay. Dia semua original lagi. Saya tak buat apa pun. Cuma ada Android dengan DeFi meter. Ini OBD meter untuk tengok temperature minyak dia. Okay lah. Ini penting lah sebab meter dah lama. Takut dia tak function sangat. So original masih. Seat dia saya suka. Sebab ada corak macam ni. Nak dapat kereta macam ni lagi dah tak ada dah. Mostly hitam. Okay. Kat sini cream. Sini cream. Dekat sini ada fridge. Ada peti sejuk. So ini kena on, dia akan sejuk. So tempat air ni juga. Ini ada peti sejuk. Letak air, on, dia akan sejuk. Sama juga kat sini. Kat tepi ni pun ada tempat letak gelas, on sejuk je, 24 hour sejuk. So saya suka aircon dia sebab aircon dia ada 3. Dekat passenger je 3, dekat depan 2. So dekat passenger ni dia dekat sini. Depan muka. Jadi muka akan sejuk je. Kiri kanan ada, tambah dekat tengah tu ada. Okay. So ini ada lock gear dia, 2 wheel drive ada, auto ada. So auto ni bila kita corner ataupun jalan basah, dia akan on kat belakang ni. Tayar depan belakang akan on. So lock ni pula, bila kita on, dia akan menyala lampu 4 wheel drive tu lock. So maksudnya 50 km tu tak boleh pergilah. Dia hanya kat situ. Tapi RPM boleh push untuk keluar dari lumpur. Okay. So kita off on off je macam ni. So ini panel aircon. Okay, so kompartmen dia banyak. Saya suka kompartmen dia. Kat sini ada. Kat sini ada. Kat sini ada. Sini ada apa? Mari kita tengok ada apa. Rafo. Oh, wheel. Ni semua ada. Nanti minta Mirul zoom. Jadi enjin dia guys, tak ada apa saya buat. A to Z semua original. Sebab saya suka jenis start, hidup, jalan. Saya tak nak dia breakdown kat mana-mana. Semua original. 2.0 horsepower 135 horsepower dia kalau tak silap. Newton meter torque tak tahu. Saya bukan engine, saya hanya modifikasi. Jadi saya nak cerita sikit pasal maintenance dia. So maintenance dia senang je guys. Dia macam kereta biasa. Sama je, tukar minyak enjin, tukar minyak gearbox, radiator dia, semua sama je. Tapi yang ini saya pakai minyak Castrol magnetic. Dia tak panas lah enjin 1040 kan. Okey lah, standard lah untuk kat Malaysia ni. Dia tak panas mana pun. So Castrol tak sponsor. Okay. So minyak gearbox dia saya pakai Nissan ATF. Air radiator pun coolant tu saya pakai Nissan. Itu masih ori Nissan lah. Cuma minyak enjin je Castrol. Tinggi 2 inci ni bagus lah guys. So saya kadang-kadang pergi suka masuk kat pekan-pekan. Masuk lorong-lorong kampung-kampung kan. Kadang-kadang sesat. Sesat kan, tak tahu jalan tu berlubang macam mana kondisi je. Lompat sana lompat sini. So 2 inci dah cukup guys. Okay. Selamat lah kan. Reda sungai sikit lah. Janganlah masuk off-road dengan abang-abang Pajero, Kembara ke. Tak boleh. Chassis dia chassis SUV, bukan chassis leather chassis. Okay, kalah dengan Jimny pun kalah. Ini kalah, Jimny menang. Okay, puas hati. So keluarlah merentasi desa, hidup culture. Alhamdulillah guys, Kartal Log. Macam tu ke pronounce bang? Kartal Log. Ini Kartal Log. Alhamdulillah. Terima kasih Danny and the Amirul and the team.
untuk review hari ni guys. So kita lekat stiker ni kat mana? Kat sini ya bang. Tak adalah kat sini lah. Kan? Mantap sikit. So korang jangan lupa subscribe, like dan share untuk video seterusnya. Kartel Log. Mantap. Jangan buang sampah merata tempat. Simpan kat poket. Allah terbang. Ya bang, belum habis lagi. Was. Terima kasih Den. You're the best.